Amerika Syarikat baru sahaja menahan sebuah lagi kapal Iran malam tadi selepas mengetahui apa sebenarnya yang ada pada kapal pertama yang ditahan oleh Amerika Syarikat 2 hari lalu. Ia adalah komponen ketenteraan China yang sangat-sangat diperlukan oleh IRGC. Dan saya maksudkan memang sangat diperlukan. Ini agak menjelaskan kenapa sebuah kapal awam sanggup mengabaikan amaran Amerika Syarikat selama 6 jam berturut-turut. Anda lihat, kapal pertama, Tuska, telah diberi amaran oleh tentera Amerika Syarikat selama 6 jam berturut-turut supaya tidak melanggar sekatan itu. Tetapi ia enggan mendengar dan terus berlayar menuju ke sekatan Amerika Syarikat yang didirikan di Teluk Oman. Pada ketika itulah, tentera laut Amerika Syarikat memutuskan untuk menahan kapal tersebut. Jadi, ia memang membuatkan anda tertanya-tanya, apa sebenarnya yang dibawa oleh kapal ini sehingga sanggup mengabaikan kapal perang Amerika Syarikat selama 6 jam? Apa sebenarnya yang cuba disembunyikannya? Apa sebenarnya yang begitu penting sehingga mereka sanggup mempertaruhkan segalanya? Jadi, anda tahu tak? Kami ada jawapannya. Sumber keselamatan memberitahu Reuters bahawa kapal Iran itu berkemungkinan membawa komponen ketenteraan dwiguna dari China. Lebih khusus lagi, ia membawa komponen yang boleh digunakan untuk membina semula stok peluru berpandu Iran. Dan saya pasti, IRGC sangat memerlukan komponen-komponen ini. Ia mempunyai aloi khas yang boleh digunakan untuk sarung peluru berpandu. Ia juga mempunyai elektronik berketepatan tinggi yang boleh digunakan untuk sistem panduan. Dan kemudian, ia mempunyai paip untuk saluran bahan api. Semua ini boleh digunakan untuk membina semula stok peluru berpandu yang Iran sama ada telah kehilangannya atau telah menghabiskannya semasa perang. Inilah sebabnya, sebuah kapal awam tanpa senjata sanggup mengambil risiko menghadapi sekatan Amerika Syarikat. Dan teka apa? Presiden Trump mengesahkan perkara ini dalam satu temu bual pagi tadi. Dengar ini. Sedang dalam perundingan sekarang tetapi tarikh akhir untuk benjatan senjata adalah esok. Jika nampak seperti ada kemajuan, adakah anda tidak semestinya akan melanjutkannya untuk tempoh masa tertentu? Tetapi adakah anda akan membiarkannya berterusan jika terdapat kemajuan dalam rundingan sebelum membuat keputusan? Saya tidak mahu lakukan begitu. Kita tidak mempunyai banyak masa kerana apabila kedua-dua pihak sampai di sana, anda tahu, mereka baru sahaja mendapat kebenaran untuk teruskan, yang saya sudah tahu mereka akan lakukan juga. Saya rasa mereka tiada pilihan, mereka mesti berunding. Satu perkara yang saya ingin katakan ialah, Iran boleh meletakkan diri mereka di landasan yang sangat baik jika mereka membuat perjanjian. Mereka boleh menjadikan diri mereka sebuah negara yang kuat semula, sebuah negara yang hebat semula. Mereka mempunyai rakyat yang luar biasa. Tetapi mereka nampaknya, anda tahu, dahagakan darah. Mereka dipimpin oleh beberapa orang yang sangat-sangat keras malangnya. Dan saya tidak maksudkan keras dalam erti kata yang baik. Saya rasa ia sangat negatif untuk negara itu kerana kita jauh lebih tegas daripada mereka. Langsung tidak setanding. Tetapi mereka perlu menggunakan akal dan logik. Dan mereka boleh meletakkan diri mereka dalam kedudukan yang hebat untuk menjadi sebuah negara yang hebat, tetapi sebuah negara yang sah, bukan negara yang berasaskan kematian dan aura. Sekarang, sebenarnya kita telah mempelajari banyak maklumat baru dalam temu bual yang diberikan oleh Trump pagi ini. Sebahagiannya baik, sebahagiannya tidak begitu baik. Dan kita akan bincangkan semua itu sebentar lagi. Sebelum itu, mari kita bincangkan tentang kapal kedua yang diambil alih oleh Marin Amerika Syarikat malam tadi. Dan teka apa? Yang ini tidak berlaku di Timur Tengah. Ini kenyataan daripada Jabatan Perang. Sila lihat. Semalam, pasukan Amerika Syarikat telah melaksanakan hak lawatan, pemintasan maritim dan menaiki kapal tangki motor tanpa negara, Tiffany, yang telah disekat tanpa sebarang insiden di kawasan tanggungjawab Indo-Pakom. Seperti yang telah kami nyatakan, kami akan meneruskan usaha penguatkuasaan maritim global untuk mengganggu rangkaian haram dan memintas kapal-kapal yang disekat yang memberikan sokongan material kepada Iran di mana sahaja mereka beroperasi. Perairan antarabangsa bukanlah tempat perlindungan untuk kapal-kapal yang disekat. Jabatan Perang akan terus menyekat kebebasan bergerak pelaku haram dan kapal-kapal mereka di dalam domen maritim. Kenyataan ini mengandungi banyak maklumat. Jadi, mari kita huraikan dengan tepat apa yang telah dikatakan. Pertama sekali, mari kita mulakan dengan di mana kejadian ini sebenarnya berlaku. Lihatlah peta di skrin anda. Ia berlaku di sebelah timur Sri Lanka dan sedikit ke barat Selat Melaka. Jadi, ini memang bukan berhampiran sekatan Amerika Syarikat. Jadi, kenapa Amerika Syarikat sebenarnya melakukan perkara ini? Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh Amerika Syarikat ketika mereka mengumumkan sekatan tersebut. Ia bukan sekadar memastikan kapal-kapal tidak keluar masuk ke pelabuhan Iran. Ia adalah untuk memastikan bahawa mana-mana kapal
tidak kira di mana ia berada di dunia, tidak boleh menyokong rejim Iran dan memberikannya sokongan keuangan atau mungkin sokongan jenis lain. Kapal ini memang lakukan perkara itu. Selepas menjadi negara yang paling banyak dikenakan sekatan di dunia, Iran telah menubuhkan apa yang dipanggil sebagai rangkaian rahsia. Dengan menggunakan jaringan rahsia armada gelap ini, Iran menghantar keluar minyak yang dikenakan sekatan, kemudian menyimpannya di laut. Dan kemudian, apabila mereka menemui pembeli, mereka akan menghantar minyak itu ke mana sahaja pembeli berada dan mencari jalan untuk menerima bayaran. Inilah yang sebenarnya berlaku sebelum sekatan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Terdapat banyak kapal tangki bayangan yang mengambil minyak Iran dan kemudian meninggalkan pelabuhan, meninggalkan kawasan di Timur Tengah yang sedang disekat oleh Amerika Syarikat dan mereka hanya berlegar-legar di perairan antarabangsa menyangka bahawa mereka kini selamat. Tetapi Amerika Syarikat juga telah menjelaskan sebelum ini bahawa sekatan itu bukan hanya mengenai pelabuhan Iran sahaja. Ia berkaitan dengan mengguru keseluruhan rangkaian penyeludupan yang telah digunakan oleh Iran untuk terus berdagang minyak yang dikenakan sekatan. Dan inilah sebenarnya tujuan penguatkuasaan seperti ini. Ini akan memberi lebih banyak tekanan kepada ekonomi Iran yang sudah pun bergelut. Dan ia pada dasarnya akan memberi lebih banyak tekanan kepada pegawai-pegawai Iran untuk membuat sebarang perjanjian dengan segera. Sekarang, nasib baik. Nampaknya sementara semua ini sedang berlaku, Amerika Syarikat dan Iran sedang bersiap sedia untuk satu lagi sidang kemuncak keamanan, satu lagi mesyuarat rundingan di Islamabad, Pakistan. Sekarang, sebelum kita masuk ke semua butiran baharu yang telah kita pelajari tentang perkara ini, hanya satu peringatan ringkas untuk semua orang supaya tekan butang suka dan langgan di bawah. Ia benar-benar membantu kami dalam algoritma dan ia juga membantu anda untuk sentiasa mengikuti semua kemas kini terkini kami apabila ada perkembangan baharu. Pagi ini, Syam telah memberikan satu temu bual TV yang sangat penting dan sangat panjang. Dan dalam temu bual itu, kami mendapat lebih banyak butiran tentang bagaimana rundingan sedang berlangsung di belakang tabir. Jadi, dengarkanlah. Sama-sama. Boleh anda berikan kepada kami? Saya rasa semua orang ingin tahu perkembangan terkini tentang kedudukan terkini rundingan dengan Iran. Kita kini tahu Tehran telah mengesahkan secara terbuka bahawa mereka akan menghantar wakil ke mesyuarat dengan naib Presiden Vance. Apa yang anda jangkakan? Apa yang anda dengar setakat ini, Tuan? Seperti yang saya katakan 2 hari lalu, apabila mereka kata mereka tidak akan menghantar mereka, saya kata mereka akan menghantar mereka. Mereka tiada pilihan selain menghantar mereka. Apa yang saya fikir ialah kita akan berakhir dengan satu perjanjian yang hebat. Saya rasa mereka tiada pilihan. Kita telah melumpuhkan tentera laut mereka. Kita telah melumpuhkan tentera udara mereka. Kita telah menyingkirkan pemimpin-pemimpin mereka sejujurnya yang mana memang menyukarkan keadaan dalam satu aspek. Tetapi pemimpin-pemimpin ini jauh lebih rasional. Ia adalah perubahan rejim. Tidak kira apa yang anda mau panggil. Yang sebenarnya bukan sesuatu yang saya katakan saya akan lakukan. Tetapi saya lakukannya secara tidak langsung. Mungkin. Tetapi saya sudah lakukannya. Dan saya rasa kita berada dalam kedudukan rundingan yang sangat kukuh untuk melakukan apa yang presiden-presiden lain boleh lakukan dalam tempoh 47 tahun. Kita sudah 47 tahun berdepan dengan orang-orang yang dahagakan darah ini. Ia telah membunuh ramai askar kita dan ramai orang lain. Mereka telah membunuh 42,000 orang dalam 2 bulan yang lalu. Dan anda tahu, anda sampai ke satu tahap di mana orang tidak mau menyebut perkara itu. Mereka tidak suka menyebut perkara itu. 42,000 penunjuk perasaan yang tidak bersenjata, penunjuk perasaan tidak bersalah yang tidak bersenjata, ramai antara mereka digantung. Sekarang, ingatlah, gencatan senjata yang telah berlangsung selama kira-kira 2 minggu kebelakangan ini mungkin akan tamat pada hari ini. Kita tidak tahu dengan tepat bila kerana tiada siapa yang menjelaskan bila ia bermula. Tetapi kemungkinan besar, ia akan berakhir hari ini. Paling lewat pun, mungkin tengah malam ini. Sekarang, memang tiada peluang. Dan saya maksudkan tiada peluang langsung, mesyuarat rundingan akan berlangsung sebelum gencatan senjata tamat. Kerana, naib Presiden J.D. Vance, yang merupakan ketua delegasi, masih belum meninggalkan Amerika Syarikat lagi. Itu kerana saya rasa mungkin ada perbincangan di belakang tabir yang sedang berlangsung dan Iran telah melengahkan perkara ini selama mungkin. Sebenarnya, saya pasti anda semua tahu terdapat banyak maklumat bercanggah yang datang dari Iran sejak beberapa hari lalu. Satu rangkaian TV di Iran kata, "Hey, Iran akan ke meja rundingan." Kemudian yang satu lagi kata, mereka tidak akan pergi. Dan mereka terus berubah-ubah pendirian. Dan kita juga mendengar mesej yang serupa keluar daripada pegawai-pegawai Iran yang bercakap secara terbuka. Sekarang, Iran memang ada tabiat melakukan perkara ini. Mereka buat perkara yang sama sebelum mesyuarat rundingan terakhir yang berlangsung kira-kira seminggu lalu. Jadi, kita tidak boleh terlalu percaya apa yang dikatakan oleh media Iran atau pegawai-pegawai Iran.
Apa yang benar-benar penting ialah apa yang mereka lakukan. Sekarang, malangnya, kita tidak akan tahu dengan pasti sama ada Iran akan datang ke mesyuarat ini sehinggalah kita benar-benar melihat sebuah kapal terbang berlepas dari ruang udara Iran dan menuju ke Pakistan. Itu sahaja cara kita akan tahu. Okey, mereka datang. Namun begitu, nampaknya EP News melaporkan bahawa 2 pegawai serantau mengesahkan bahawa Iran akan menghadiri rundingan gencatan senjata di Islamabad dan ia mungkin akan berlangsung esok. Dan selain itu, kita juga melihat laporan dari Amerika Syarikat yang pada dasarnya mengatakan bahawa JD Vance akan meninggalkan Amerika Syarikat malam ini untuk terbang ke Pakistan dan diharapkan dapat mengadakan mesyuarat esok. Ia adalah penerbangan yang sangat panjang, kira-kira 16 jam. Jadi, masuk akal bahawa delegasi Amerika Syarikat mungkin akan berlepas sebelum pesawat Iran berlepas dari Iran. Kerana bagi Iran, itu hanya penerbangan 1 jam, mungkin 2 jam. Jadi tidak begitu lama. Sekarang, persoalan besar yang semua orang tertanya-tanya ialah, adakah gencatan senjata akan dilanjutkan? Apa maksudnya ini? Kerana nampaknya kita tidak akan mengadakan pertemuan sebelum gencatan senjata. Baiklah, ini Presiden Trump menjawab soalan itu pagi tadi. Sila dengar. Jika nampak seperti ada kemajuan, adakah anda tidak semestinya akan melanjutkannya untuk tempoh tertentu, tetapi akan membiarkannya berterusan jika terdapat kemajuan dalam rundingan sebelum membuat keputusan? Saya tidak mahu lakukan begitu. Kita tidak mempunyai banyak masa. Kerana apabila kedua-dua pihak sampai ke sana, anda tahu, mereka baru sahaja mendapat kebenaran untuk meneruskan yang saya sudah tahu mereka akan lakukan juga. Saya rasa mereka tiada pilihan. Mereka perlu berunding. Dan anda tahu, satu perkara yang saya ingin katakan ialah Iran boleh berada pada kedudukan yang sangat baik jika mereka membuat perjanjian. Mereka boleh menjadikan diri mereka sebuah negara yang kuat sekali lagi. Sebuah negara yang hebat sekali lagi. Mereka mempunyai rakyat yang luar biasa. Tetapi mereka nampaknya anda tahu, dahagakan darah. Mereka dipimpin oleh beberapa orang yang malangnya sangat-sangat keras hati. Dan saya tidak maksudkan keras dalam erti kata yang baik. Saya rasa ia sangat negatif untuk negara kerana kita jauh lebih kuat daripada mereka. Memang langsung tak setanding. Tetapi mereka perlu menggunakan akal dan logik dan mereka boleh meletakkan diri mereka dalam kedudukan yang hebat untuk menjadi sebuah negara yang hebat, tetapi sebuah negara yang sah, bukan negara yang berasaskan kematian dan aura. Sekarang, jawapannya menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Ini kerana, jika gencatan senjata tidak akan dilanjutkan, apa maksudnya bila pertempuran akan bermula semula? Saya akan katakan kemungkinan besar ia tidak akan bermula semula sebelum rundingan damai walaupun gencatan senjata tidak diperbaharui. Tetapi apa yang berlaku selepas rundingan damai? Katakanlah rundingan damai tidak berjalan lancar. Adakah itu bermakna pertempuran akan bermula semula sebaik sahaja semua orang pulang? Saya rasa pertempuran tidak akan bermula semula sementara naib presiden dan delegasi Amerika Syarikat masih berada di Pakistan kerana ia betul-betul di sempadan Iran. Saya rasa itu akan menjadi terlalu berisiko. Sudah tentu, kita akan tahu jawapannya apabila kita sampai di sana nanti. Tetapi buat masa sekarang, peluang rundingan damai benar-benar menghasilkan sebarang perjanjian sebenarnya tidak begitu tinggi. Ini Presiden Trump menerangkan apa yang beliau harapkan daripada rundingan yang dikatakan akan berlangsung esok. Sila dengar. Anda mengatakan bahawa anda memerlukan sekurang-kurangnya prospek untuk perjanjian yang ditandatangani hari ini dan esok. Jika tidak, anda akan menyambung semula pengeboman ke atas Iran. Baiklah, saya menjangka akan melakukan pengeboman kerana saya rasa itu adalah pendekatan yang lebih baik untuk dibawa ke meja rundingan. Tetapi kami sudah bersedia. Maksud saya, tentera benar-benar bersemangat untuk bertindak. Mereka memang luar biasa. Anda tahu, saya membina angkatan tentera pada penggal pertama saya. Saya menggunakannya sekarang. Angkatan tentera, apabila saya mengambil alih daripada Barack Hussein Obama, mereka ketika itu, ia sangat lemah, sangat menyedihkan. Dan saya membinanya pada penggal pertama saya. Anda ingat angka-angka besar itu? Anda pernah bercakap dengan saya tentangnya sekali. Itu banyak wang untuk angkatan tentera. Saya yang membinanya. Kami telah melakukan kerja yang hebat dengan angkatan tentera kita. Dan kami sedang menggunakannya sekarang dan membinanya semula juga. Kami juga telah melakukan banyak pembinaan semula pada tahun pertama penggal kedua saya. Tetapi kita adalah angkatan tentera yang paling berkuasa di dunia. Semua orang tahu tentangnya. Mudah kata, Amerika Syarikat bersedia untuk kembali berperang jika Iran tidak bersedia menandatangani perjanjian nuklear jangka panjang. Sekarang, ini mungkin hanya menggunakan ancaman perang untuk mendapatkan konsesi yang lebih baik daripada Iran. Itu sesuatu yang kita tidak boleh tolak kemungkinan. Tetapi di seberang meja rundingan, nampaknya Iran sangat salah faham tentang situasi yang dihadapi oleh Amerika Syarikat.
Iran atau para pemimpin Iran benar-benar percaya bahawa mereka boleh menunggu lebih lama daripada Amerika Syarikat, lebih lama daripada keazaman politik dan sokongan domestik yang dimiliki oleh AES untuk terus bertahan. Iran berpendapat bahawa jika mereka tetap tegas semasa perang dan semasa rundingan, Amerika Syarikat akan terpaksa mengalah kerana ia tidak mempunyai sokongan politik akibat harga minyak yang tinggi dan reaksi balas antarabangsa. Baiklah, mari kita anggap pemikiran Iran itu benar. Maksudnya, kerangka yang mereka gunakan untuk menilai situasi ini. Mari kita anggap itu adalah kerangka yang betul. Jadi, menurut kerangka itu, Iran pada dasarnya mengatakan jika pasaran saham jatuh cukup teruk dan harga minyak naik cukup tinggi, Trump akan terpaksa mengalah. Sekarang, jika kita anggap itu benar, sebenarnya itu bukanlah apa yang sedang berlaku di pasaran sekarang. Pasaran saham baru sahaja mencapai paras tertinggi sepanjang masa beberapa hari lalu dan harga minyak sekarang sekitar $85 setong. Sekarang, ia lebih tinggi berbanding ketika perang bermula. Ketika perang bermula, ia didagangkan sekitar $65 setong. Tetapi ia masih jauh daripada puncak panik perang apabila harganya mencecah sekitar $120 setong. Semua ini bermakna tekanan terhadap Amerika Syarikat tidak sebanyak yang Iran sangkakan. Dan itu bermakna mereka salah faham tentang situasi ini. Berikut adalah butiran lanjut. Sila dengar. Saya bercakap dengan seorang sumber perisikan kanan serantau pagi tadi yang menyatakan Iran melihat ini sebagai satu permainan ketahanan. Mereka percaya masa berpihak kepada mereka dan akhirnya tekanan dalaman berkaitan pasaran tenaga dan pasaran saham akan memaksa Presiden Trump membuat perjanjian yang memihak kepada mereka. Itu bukan kebenaran, itu bukan realiti. Presiden dan rakan sejawatannya di Israel mempunyai keupayaan untuk meneruskan operasi ini selama berbulan-bulan jika perlu, untuk memberi tekanan kepada rejim Iran supaya membuka Selat Hormuz dan menyerahkan uranium yang telah diperkaya mereka. Sesuatu yang mereka telah janji untuk lakukan secara tertutup. Dan kemudian secara terbuka, mereka membuat kenyataan ini, mengatakan mereka mungkin tidak akan hadir ke meja rundingan. Sekarang, ada sesuatu yang harganya sedang naik dan orang ramai pasti tidak akan gembira mengenainya. Lihatlah laporan ini. Ini mungkin perkara yang sangat-sangat besar. Peneluar kondom terkemuka dunia berkata, mereka merancang untuk menaikkan harga sebanyak 20 hingga 30% dan mungkin lebih lagi disebabkan oleh kesan perang Amerika Syarikat Iran dalam industri petrokimia. Carex BHD dari Malaysia memberitahu Reuters bahawa mereka melihat lonjakan permintaan kondom kerana peningkatan kos penghantaran dan kelewatan penghantaran telah menyebabkan ramai pelanggan mereka mempunyai stok yang lebih rendah daripada biasa. Carex menghasilkan lebih 5 bilion kondom setiap tahun dan merupakan pembekal kepada jenama terkemuka seperti Durex. Jadi saya rasa ini mungkin memainkan peranan tetapi mungkin tidak akan menjadi sesuatu yang memihak kepada Iran. Namun begitu, mari kita alihkan tumpuan kepada pihak Iran dalam hal ini. Bagaimana keadaan ekonomi Iran? Dan adakah mereka mempunyai keupayaan untuk sekadar menunggu perang ini berakhir? Saya akan katakan, tidak. Itu kerana ekonomi Iran sudah pun bergelut sebelum perang lagi. Dan kini, sekatan serta pencegatan antarabangsa yang dijalankan oleh tentera laut AS hanya memburukkan lagi keadaan. Iran tidak menerima sebarang bekalan kerana tiada kapal yang boleh masuk ke pelabuhan Iran. Dan di samping itu, mereka juga tidak mengeksport apa-apa. Jadi, Iran tidak memperoleh sebarang pendapatan daripada industri minyak yang sebelum ini sangat bergantung kepadanya sebelum sekatan AS bermula. Jadi, walaupun Iran fikir mereka boleh tunggu ekonomi AS jatuh, saya percaya situasinya mungkin sebaliknya. Ini Trump bercakap tentang perkara ini pagi tadi. Sila dengar. Orang ramai telah membunuh ramai askar kita dan ramai orang lain. Mereka telah membunuh 42,000 orang dalam 2 bulan lepas. Dan anda tahu, anda sampai ke satu tahap di mana orang tak mau sebut perkara itu. Mereka tak suka menyebutnya. 42,000 penunjuk perasaan yang tidak bersenjata, penunjuk perasaan yang tidak bersalah dan tidak bersenjata, ramai antara mereka digantung. Jadi kita bukan berurusan dengan kumpulan orang yang paling baik, tapi kita berurusan dengan mereka dengan sangat berjaya. Dan sekatan itu telah menjadi satu kejayaan besar. Mereka kata 2 hari lepas, kami akan buka selat itu. Saya kata tidak, kita tidak akan buka selat itu sehingga kita ada perjanjian muktamar. Tidak, kami mau buka selat itu. Mereka kata kami tidak akan buka. Kita mengawal sepenuhnya selat itu, sekadar untuk anda faham, walaupun di luar sana penuh dengan berita palsu. Sekarang, untuk memahami kenapa Iran bertindak seperti sekarang, kita perlu kembali dan lihat bagaimana Iran sampai ke tahap ini hari ini. Itu bukan sahaja bermaksud kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam berlaku. Sebenarnya,
Kita perlu pergi lebih jauh ke belakang, iaitu ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh golongan pemerintah pada masa itu masih memberi kesan kepada Iran hingga ke hari ini. Cuba teka. Itulah yang sedang kami lakukan dalam podcast berbilang bahagian kami yang baru sahaja dikeluarkan hari ini. Jadi, jika anda seorang yang berminat dengan sejarah Iran dan bagaimana kita sampai ke tahap hari ini, pastikan anda pergi dan dengarkan. Anda boleh menontonnya dengan mengklik pautan di dalam deskripsi atau anda juga boleh menontonnya dengan mengklik skrin penamat di skrin anda. Ringkasnya, klik sahaja video yang ada di skrin anda.